Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Okay, so guys, hari ni oh my god, setelah sekian lama aku tak buat video berhadapan dengan korang, aku ada something exciting nak buat hari ni. It is actually macam lebih kurang dengan video sebelum ni. Jom kau dekat. Cek 1 2 1 2. So yeah. Video kali ni dia lebih kurang macam video yang aku dah pernah buat, tapi lain sikit sebab dia ada plot twist. Dia ada kawan. Dia bukan itu sahaja. Apa dari muka aku ni, ya Allah. Dia macam like main character dalam video ni bukan satu je. Dia ada 2 main character. Okay? So the first main character ialah, jom main dulu. Ni ke? Ni ke? Ni. Kita jadi dulu. Tada! So guys, ini edition raya. Apa benda aku cakap ni? This is a chips. Nyam. Ni Cottage Crisp punya brand. So diorang ada buat edition like limited edition yang dulu aku pernah buka, Nissin Noodle Cup, big cup tu. So yang ni dia buat yang big. One eternity later. Big chips. Yeah. Tapi dia bukan big, tapi like ada banyak multiple perisa. Oh, dengan aku lupa beritahu yang belakang aku lain sebab aku tukar tempat duduk, sebab dekat tempat aku selalu duduk tu ada benda. So yeah, this is the first main character. So kita akan buka ni. Aku letak kat belakang jap. Dan kita akan buka. Kejap. Tada! Oh my god! Excited lah guys! Let's go! So, this is basically like sama dia punya like, apa dah aku nak cakap? Sama dia punya tujuan. Apa tujuan dia? So dia limited edition punya yang lebih kurang aku tunjuk ni Nissin Cup tu, tapi ni budak Samyang Ramen. Yeah, let's go. Tapi dulu kan dia bagi dalam cardboard kan, card box yang macam yang kotak tu, tapi yang ni kita dapat bag. Dia ada like ni. Basically the same thing. Nanti aku nak buat thumbnail. Bukan, sekarang ni aku nak buat thumbnail. Tapi aku nak buat macam mana dia. Okay, apa tu guys? Oh my gosh. Berat guys benda ni. Tapi apa-apa pun, kita akan buka ni dulu. So yeah, dalam ni ada 3 perisa ni. Ada perisa barbecue, ada perisa asli, original, dengan ada perisa krim manis dan bawang. Apa? Sour cream. Sour onion. Sour cream and onion. Sour cream and onion. So, kita akan dapat 1 perisa original, 1 perisa barbecue dengan apa ni? Apa yang 2? Oh, kita akan dapat 1 perisa ori, 2 perisa barbecue dengan 1 perisa sour cream and onion. Yeah. So, tanpa melengahkan masa, jom kita buka. So yeah. Macam tu je. Yeah. Oh, dengan dia ada benda ni, so aku tak tahu kita boleh buat tabung ke, tabung sepanjang-panjang ni. Maybe kalau korang nak save up for your entire life, kita boleh buat tabung guys. So there it is. So this is the first one. So this is the barbecue
So it's the normal size can, tin can. Normal size, the 110 grams. This is the barbecue halal, yeah. There's a halal. So the second one we have barbecue also. So we have 2 barbecue, and then we have sour cream and onion, the hijau one, and then the last one we have the original. So dia ada kosong ya. Ya. Sangat tinggi, korang nak letak apa-apa dalam ni boleh letak. Apa yang korang nak letak, tidak tahu. Oh, yang aku cakap dia edition raya sebab dia ada pelita kat sini. Yang pelita korang letak. Oh, dia punya api digantikan dengan chips. Kalau korang boleh nampak ni pelita, apa orang panggil benda tu ni, lepas tu ada ni, you know. Okay, so this is what we got. Two barbecue, and then 1 ori and 1 sour cream and onion. Yay. Ataupun aku nak buat ni 2 video. So korang boleh grab sekarang. Harga dia tak salah aku RM19.90. So korang boleh pergi grab. So satu ni like RM5. It's actually a good deal untuk dapat 4 ni RM20 macam tu. So go grab yours. Yay. That's for the first main character. So aku rasa ini aku akan buat 2 video. So yeah. Ini sahaja untuk video kali ni. Yang chips. So yeah. Thank you guys so much for watching this video, and don't forget to like, comment, share and subscribe and support me until I become better. So bye guys. See you guys in the next video. In this video. Kalau kau nak tengok apa di dalam ni, jangan lupa tengok video yang seterusnya ya. Yeah, okay. Bye bye guys. Assalamualaikum. Thank you.